perempuan sekalian dan adik-adik pengakap, saya rasa terharu kerana ramai telah menyambut permintaan kami untuk ramai-ramai datang kemari kerana kita melafazkan kesetiaan kita bahawa taat kepada Tuhan, taat kepada Raja dan seterusnya taat kepada negara. Masyarakat melalui pengalaman berhubung, bergaul dan bekerjasama di samping memupuk disiplin nilai dan sikap yang positif. Sesungguhnya penglibatan anak-anak sekalian dalam jambori ini serta kesediaan menjadi sukarelawan pada Himpunan Jutaan Belia 2012 adalah sumbangan yang amat membanggakan dan berharga kepada masyarakat dan juga negara. Selaras dengan curahan kata pengakap muda iaitu selalu bersedia dan curahan kata pengakap remaja iaitu pandang luas. Berdasarkan permatian saya sepanjang Himpunan Sejuta Belia pada tahun lalu, kumpulan pengakap telah menunjukkan disiplin yang amat tinggi dan terbersih kawasannya sehingga jambori berakhir. Inilah satu sikap yang amat membanggakan dan amat kami hargai. Jadi harapan saya pada tahun ini, kumpulan pengakap yang ada akan menunjukkan sikap yang sama, seterusnya menjaga imej pengakap. Dalam hal ini juga saya ingin mengucap tahniah pada pengurusi jawatan kuasa jambori dan ahli jawatan kuasanya yang berjaya menganjurkan jambori pada tahap yang terbaik. Akhir kata, saya mengucap selamat berjambori kepada anak-anak pengakap sekalian dan semoga jambori kali ini memberikan pengalaman berguna dan kenangan manis untuk semua. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan jambori pengakap Satu Belia, Satu Malaysia 2012. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata basikal sesuai untuk matlamat itu. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kesediaan yang berbagai kasih menerima mata. Jaya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan jambori pengakap dari udara Malaysia yang kelima. Masuk Ustaz. Mat, Syafri, sebelah Tan Sri. Ni. Masuk belakang. Sebelah dapat Tan Sri ni. Rusi tu tau. Tan Sri. Posisi tu.